Nak ambil gambar apa ni? Ambil gambar. Kita naik bot. Kita upah Jom. Kita salah. Kira pakcik jalan je. Masuk dulu, saya jaga. Masuk. Pakcik ni boleh ambil Baik. Boleh. Tunduk kepala. Sudah jalan. Saya jaga. Okey, terima kasih jaga. Tak nampak ni dalam. Dalam rombongan melawat Sungai Serau. Ya dah. Okey dah. Pakcik ambil gambar kami. Belum jalan dah ambil gambar. Naik rumput. Siang, baby Shima. Sebab itulah dia suruh kita masuk dulu, dia nak berdiri. Kita nak ambil gambar bukan ambil gambar bontot. Ni nak nampak gambar ni pakcik. Kita nak nampak yang ni dengan nampak yang ni. So pakcik lepas sikit. Boleh pakcik Allah siang ni. Allah mudahkan dia. Allah. Kacau lah depan tu. Tengok buat belakang. Oh ya tadi. Okey cukup pakcik. Pakcik masuk. Terima kasih pakcik. Okey dah. Pakcik stopkan dia jangan gerak. Pakcik masuk. Pakcik tak boleh pelukan. Anak sunset. Dah. Ambil gambar dulu. Nampak sunset ke? Ambil cepat. Ambil cepat. Aku suruh duduk paling dekat. Masih dah pesan dah, ambil cepat. Okey nampak Kena cepat. Kalau saya berdiri nampak ke? Ambil cepat. Kita berada di waterfront Kuching. Dan ini adalah waktu sunset paling cantik sekali untuk air Rabu. Itu dia bendera Sarawak. Memang tak kira 1, 2, 3 ke? Flash, tak boleh flash. Oh flash lah kan? Flash. Oh naik view macam mana?